Okey, untuk audit JAE ini melibatkan semua negeri di bawah O21, khususnya di Selangor, Negeri Sembilan dan Johor, yang meliputi 80 perpasangan yang dikawal oleh kawalan swasta. Dan sepanjang tempoh audit berkenaan, alhamdulillah kita telah berjaya melalui audit-audit berkenaan yang telah dikendalikan oleh JAE. Di sebalik kelancaran dan juga di sebalik pelaksanaan yang berjalan lancar dan sebagainya, semuanya ini adalah daripada hasil usaha kita dan persiapan kita lah, di mana kita telah koordinasikan beberapa mesyuarat audit yang kita laksanakan secara antara negeri, audit dalaman, audit antar daerah dan pelbagai inisiatif lain lah yang dilaksanakan, sama ada di peringkat HQ OW1 ataupun di peringkat negeri. Termasuklah kita menubuhkan juga pasukan task force yang meliputi antara negeri, di mana antara negeri ini akan pergi ke negeri yang akan diaudit untuk membantu. Dan juga di negeri-negeri yang diaudit juga mereka pun melaksanakan satu kumpulan khas, tim khas yang akan membantu memperkemaskan semua persiapan di daerah masing-masing, dan ini sangat membantu dalam persediaan kita menghadapi JAE. Okey, alhamdulillah selepas JAE datang kembali dalam exit meeting sama SSD HQ, mereka maklumkan bahawa kebanyakan semakan dan audit dan penilaian mereka laksanakan berada tahap yang baik dan memuaskan. Alhamdulillah, ini satu kejayaan kepada kita selepas segala usaha yang kita laksanakan. Pihak audit amat merasakan satu pembaharuan yang begitu ketara berbanding sesi audit yang telah mereka laksanakan beberapa tahun lalu. So ini satu pujian daripada pihak audit kepada kita. So tahniah kepada semua. Ini menunjukkan kita telah melaksanakan satu tindakan dan perancangan yang baik, di mana kita telah melaksanakan banyak inisiatif-inisiatif baru untuk memperbaiki perkhidmatan kita dengan syarikat kawalan swasta. Okey, kita dah melalui satu proses audit dan kita telah melaksanakan dengan baik. Cabaran seterusnya adalah bagaimana kita mengekalkan kecemerlangan itu. Kita tak nak lepas audit kita menurun prestasi kita dan sebagainya, dan perkhidmatan syarikat kawalan swasta semakin merundung. Kita nak ia kekal dan lebih baik lagi. So cabaran ialah bagaimana perkhidmatan yang cemerlang ni yang telah kita terapkan di 80 penempatan swasta dapat kita terapkan ke seluruh kawasan-kawasan dan perkhidmatan yang dijaga sama ada oleh syarikat kawalan swasta, PK mahupun anggota kerja polis bantuan kita sendiri. So kecemerlangan tu perlu kita teruskan, dan itulah cabaran kita. So kita kena duduk dan melihat semula apa perancangan kita untuk tahun 2026 supaya kita dapat kekalkan kecemerlangan inilah, yang seterusnya dapat melonjakkan brand SSD ini sebagai satu kecemerlangan dalam memberikan perkhidmatan kepada pelanggan. Di sini saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat, task force antar negeri, task force dalaman, task force daerah, dan peringkat KGN, KGT, penyelia, unit peronda dan seluruh anggota kerja di OW1 yang membantu sepanjang tempoh dan persediaan kita menghadapi audit yang telah dilaksanakan ini. Saya percaya ini semua adalah satu komitmen yang begitu jelas, sebab pada masa kita buat persediaan tu, ia bukannya hari-hari biasa tapi hari cuti umum, di mana anggota kerja kita ni di semua peringkat lah, walaupun ada cuti umum dan sebagainya, mereka memilih untuk datang membantu negeri lain. Ini satu semangat kekeluargaan yang cukup baik antara kita, dan ini menunjukkan sikap profesionalisme kita ni terhadap tugasan dan sebagainya, yang mana tanpa ada rasa was-was dan tanpa rasa berat, walaupun cuti, walaupun hujung minggu, walaupun cuti umum, walaupun malam, mereka turun padang membantu sama sendiri. Ini satu semangat kekeluargaan yang cukup saya bangga, dan saya ucapkan terima kasih lah kepada semua yang terlibat. Tanpa keikhlasan tuan-tuan semua dan perempuan yang membantu, tak mungkin kita akan dapat keputusan audit yang baik seperti ini. So alhamdulillah, dan tahniah dan terima kasih kepada semua.